saya nak menjawab persoalan daripada kawan kita iaitu pendengar setia. Dia bertanya adakah kita boleh simpan emas daripada mana-mana bank account. So bagus sangat soalan ini. Kalau tuan-puan nak tahu jawapan dia, tengok video saja ini sampai habis. Jangan lupa juga like dan save untuk rujukan tuan-puan pada masa akan datang. Okey, kalau kita nak simpan emas jangan public gold. Apakah bank account yang boleh kita guna? Sebenarnya kalau kita nak simpan dekat public gold ni, kita boleh simpan menggunakan online banking iaitu melalui SPX. Tak kisah daripada akaun bank mana-mana, Maybank ke, CIMB Bank, Affinbank, Bank Islam, semua boleh. Semua bank di Malaysia ni boleh sahaja kita gunakan untuk kita tambah simpanan emas kita dalam akaun Gap Public Gold. Atau kalau tuan-puan tak ada online banking pula, macam mana? Boleh sahaja kita tambah simpanan emas kita menggunakan manual banking, iaitu kita transfer duit menggunakan CDM, cash deposit machine. Boleh sahaja. So jawapan dia, kita boleh sahaja guna daripada mana-mana bank account yang ada di Malaysia ini. So jangan lagi risau, terus saja mula simpan emas hari ini. Cara dia ialah tuan-puan boleh klik link dekat profile saya, terus mulakan simpanan emas hari ini dengan serendah RM100. Dan ingat kena konsisten tambah simpanan emas setiap bulan, barulah lagi cepat kita capai matlamat simpanan emas kita. Oleh itu kalau nak simpan emas dekat public gold ni, semua bank di Malaysia ni diterima. Akhir kata macam biasalah, lah senangnya nak simpan emas.